Hai murid-murid pandai. Jom kita belajar rahsia nombor hingga 10 hari ini dengan Adam dan May. 1, 2, 3. Jom main sambil belajar bersama kami. Macam mana kita nak bahagikan 10 apple ni ya? Tengok apple-apple ni. 5 di kiri dan 5 di kanan menjadi 10. 6 pensel biru dengan 4 pensel kuning ni jadi 10 jugalah. Betul tu Adam. 7 tambah 3 pun dapat 10 tau. Kalau May ambil 8 bola, berapa lagi Adam kena ambil? Saya tahu, cikgu. 2. Adam ambil 2 bola. Jadi 10 lah. Pandai anak murid cikgu. Kalau cikgu ada 9 jari, kena tambah berapa jadi 10? Saya tahu. Mestilah tambah 1 lagi. 9 dan 1 ialah 10. Ingat ya murid-murid pandai, ada banyak contoh kombinasi nombor 10 tau. 5 tambah 1, 2 tambah 8. Nombor lain pun ada kombinasi. Contohnya, 3 dan 3 jadi 6. Betul tak cikgu? Pandai murid cikgu. Betul tu. 1 dengan 5 pun jadi 6 tau. Murid-murid pandai, jangan lupa cuba kira di rumah ya. Seronoknya belajar kombinasi nombor 10 ni. Bye-bye. Jumpa lagi murid-murid pandai.